Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar tak? Okey, so tuan dan puan dengar tak suara saya dengan jelas ke dengar suara saya? Saya tengah adjust kamera ni. Alamak, tak masuk ke TikTok saya ni? TikTok saya masuk lain kot. Okey, so harap boleh dengar dengan jelas. Salam dari Vancouver. Thank you. Thank you. Okey, dengar dah. Okey, sebaik. Okey, test 1 2 3. Alright. Terima kasih tuan-tuan yang bersama dengan saya. Terima kasih juga yang menonton terang dan jelas. Terima kasih. Suara dah okey, suara dah okey. Okey. Okay, thank you. Saya adjusting dulu. Okay, alright. Dengar. Okay, Cun. Terima kasih. Terima kasih yang greeting dari mana ni? Jelas. Jumri Abdullah kata daripada TikTok kita. Jitra ajak burger dan siarap. Tak nak lah malam ni saya nak makan Maggi lah. Makan Maggi. Tak makan lagi ni. Okay. Tuan-tuan nak makan apa? Dari Tebrau JB, thank you. The Daun, Brunei Darussalam. Terima kasih Fadila. Sertai bersama. Okay, saya ada bagi link dekat YouTube dan juga Facebook. Dan saya punya admin akan bagi link malam ni untuk rujukan siapa yang nak menyertai bawah saya. Macam MLM juga ni. Bawah saya, siapa nak menyertai bawah saya? Okay. Klik saja klik saja link yang saya attachkan di dalam komen. Atau kalau tak dapat juga, tuan-tuan boleh nampak tak saya punya QR ni? Okay, QR saya nampak kan? QR ni tuan-tuan boleh scan QR tersebut. Alright, harap boleh scan QR tersebut, nanti boleh nampak. Boleh scan. Okay, scan. Kalau sekiranya tertinggal scan ni tak apa, boleh tengok balik dia punya YouTube ni. Kemudian tuan-tuan boleh rewind. So dia ada rakaman esok lah. Tapi dekat TikTok tak boleh lah. Kan, dekat TikTok tu tak boleh nak tengok lah kan. Sebab dekat TikTok kita tak ada seri ulangan. Dekat YouTube ada. Atau dekat Facebook. Petrajaya, terima kasih orang Petrajaya yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Azman kata. Azman. Oh, ni Azman mana pula ni? Kancil pasti melingkup di Melaka. Okay. It's okay. Kan? Kancil pasti melingkup di Melaka. That's okay. You know, kita ni parti yang baru bermula. Kalau melingkup sekalipun, itu bukan masalah dia. Apa isu dia sebenarnya? PKR tidak hanya jadi PKR sekarang ni. Dia bukan ambil masa sebulan, 2 bulan. Dia mengambil masa 28 tahun. So kalau melingkup pun kancil sebab dia dah baru berusia 2-3 bulan, itu tak ada masalah lah. Tapi kalau parti 28 tahun yang pernah jadi kerajaan melingkup, yang tu masalah. Setuju tak setuju tuan-tuan? Setuju tak setuju? Geng damai PH tengah meroyan sekarang Is. Ya biasalah. Kan, dah kena teruk memang dia meroyan lah. Kan, lawan dari tetap lawan. Terima kasih. Salam dari cek DM bang, cek DM. Oh dah cek DM. Okay, nanti saya cek DM Irwan dekat Facebook. Salam dari Sarawak, Hoheng. Okay, Hulu Langat, terima kasih. Jangan pernah terlena dengan belitan ular Bang Is, Azhar kata dekat kita punya Facebook. Thank you very much yang menonton kat FB kita, juga yang YT. Kan, macam saya kata lah tuan-tuan, kalah menang itu tak apa, itu biasa. Kalah menang itu adat permainan. Tetapi kalau engkau berada dalam pasar menaik kan, maksudnya menang strategi dan sebagainya, tiba-tiba ada satu point tiba-tiba kau kalah. Saya tengok dekat TikTok tadi kan, dia orang berdebat pasal isu ni. Ini semua sebab salah parti yang bermain bangsa dan agama. Ini salah sebab dia orang macam ni, dia orang macam tu. Salah sebab pengundi, salah. Semua salah orang lain tuan-tuan. Dia tak tengok diri dia, kenapa diri dia salah. Kan, kenapa dia salah bila dia buang Rafizi dan tim Rafizi. Dia salah kenapa dia salah bila dia naikkan Nurul Izzah. Dia salah kenapa dia salah bila dia cakap RCI tapi dia tak ambil tindakan. Dia salah apabila dia mengagungkan korporat mafia. Tetap meletakkan Farhas dekat situ. Tetap meletakkan Ramanan dekat situ. Tetap meletakkan orang yang tak boleh buat kerja dekat situ, tapi orang yang boleh buat kerja semua diketepikan. Dia tak nampak benda tu. Semua orang lain salah. Pengundi salah, parti bangsa agama ni salah, gabungan PNBN salah, semua salah lah. Tuan-tuan, kalau nak sebut naratif bangsa dan agama ni, siapa yang pernah kalahkan 2 kali, bukan sekali 2 kali naratif bangsa dan agama ni?
Rafizi tuan-tuan, tahun 2018 dan 2022. Setuju tak setuju? So berjaya. Dah dikalahkan. So macam mana nak kalahkan Is? Sabarlah. Saya kata kami ni parti yang baru, Kancil, bersama .org. Siapa nak join, meh join kita, bawah saya, join bawah affiliate saya, kan? Nanti saya boleh nampak tuan-tuan. Saya boleh nampak siapa yang join. Sekejap Okey. Yang sudah join bawah saya tengok kat sini. Okey. Okey, ada 2 orang yang join bawah saya dah disahkan, iaitu saudara Harith Ishak 31 Julai dan Muhammad Azlan Zakaria 30 Julai. Ada yang belum disahkan, Awang Ahmad Sastri belum disahkan. So, tuan-tuan, scan ni. Saya scan. Dia kiri kanan. Siapa yang belum ni, scan. Saya boleh nampak tuan-tuan siapa yang dah mendaftar di bawah saya. Ini kira bawah saya lah, under saya ni, insya-Allah. Baik, sebelum saya nak cerita bab apa orang kata, keputusan DUN kan. Semalam banyaklah tentang keputusan DUN dan sebagainya kan. 2.5 jam kita buat berbincangan tentang keputusan DUN. Dan kalau tuan-tuan tengok balik video yang kami ungkapkan tu, dia bukan sekadar keputusan DUN. Kalau setakat kami bercakap ini keputusan, dia jadi boring lah. Baik tuan-tuan tengok Sarawani je. Kami mengungkap sepanjang 2.5 jam tu banyak sebenarnya cerita-cerita. Tuan-tuan boleh tengok balik video saya malam tadi. Saya, Ustaz Wanji, Fazal Rahman dan juga Ubay. Kan, membincangkan dan berbicara soal soal pilihan raya dan kenapa kekalahan itu melanda dan berlaku, terutama bila melibatkan Parti Pakatan Harapan, terutama PKR tuan-tuan. Saya mengimbau kembali kenangan sebab saya orang PKR dahulu. Satu masa. Sekarang orang bersama kan. Satu masa dahulu saya orang PKR. Saya mengimbau kembali kekalahan di Sabah, di Melaka, di Sarawak dan juga di Johor 2020 sampai 2022. Ceritanya sama je. DAP dia boleh kekal beberapa kerusi. Contoh macam semalam kita tengok satu kerusi je DAP kalah di Negeri Sembilan, iaitu di Cenah, kawasan Anthony Lok. 10 lagi kerusi DAP dia menang. PKR pula daripada 5 kerusi dia, 1 je dia pertahankan. 4 lagi kalah. Alright. Amanah daripada 1 tinggal kosong lah. Tak ada apalah amanah kan. So sebenarnya kenapa PKR kena apa orang kata, kena muhasabah diri dia, kena lihat kembali apa yang berlaku, apa sebenarnya kesilapan mereka, di mana kesilapan mereka, kat mana mereka boleh memperbaiki diri, dan adakah, soalan utama, adakah mereka boleh memperbaiki diri mereka. Okay, saya akan bagi cerita itu dan ramalan itu pada hujung video ini. Harap tuan-tuan sabar. Kalau dekat TikTok lebih daripada 50 share, saya akan ceritakan, saya akan bagi beberapa apa orang kata, ramalan apa yang akan berlaku. Okay, ramalan macam Ustaz Wanji kata jangan percaya sangat kan. Tapi ramalan-ramalan ni pun so far 3 ramalan saya betul. Tapi bukan sebab saya ni ada ilmu hitam ke apa, tak. Kita berdasarkan data. Sabah saya kata betul. Ruyup saya kata habis PKR. Betul. Menang 1 kursi Is. Saya kata 1 kursi pun bukan PKR. Dia baru join. Johor saya kata bawah 10. PH akan dapat bawah 10. Sebelum ni ada 13. Dapat 8. Saya bagi hint dekat pada hari Jumaat. Di Johor saya bagi hari Jumaat. Di apa orang kata, di Negeri Sembilan sehari Jumaat saya kata 24-12. Saya kata PH hanya akan dapat 12 kerusi. Akhirnya PH dapat 11 kerusi. Saya off by 1. Kerusi mana, ada orang tanya saya ni, kerusi mana yang kau silap Is? Saya tersilap Cenah, Anthony Lok. Saya ingatkan bahawa DAP boleh menang 11 kerusi. Anthony Lok menang pun dalam keadaan dia 50-50. Maksudnya dia menang pun tipis. Tapi rupanya dia kalah tipis tuan-tuan. So saya tersilap sikit kat situ lah. But the rest saya betul. In fact, saya kata Linggi akan kalah. Saya kata Sikamat akan kalah. Cuma, ialah Sikamat ni kawan saya. Linggi pun, MB pun kawan saya. Saya bagi hint-hint macam tu je lah. Kan, siapa yang faham lah apa yang saya cakap kan. Apa yang faham lah. Okay. Alright, so, saya tertarik hari ini dikatakan bahawa hari ini MB Negeri Sembilan ada krisis.
MB Negeri Sembilan ada krisis. So, ada boykot memboykot pula. Ada boykot memboykot di kalangan ahli Dewan Undangan Negeri Sembilan kerana tidak menyokong Datuk Ismail sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan kerana dikatakan bahawa ini adalah bukan pilihan mereka. Mereka nak Datuk Jalal jadi MB Negeri Sembilan. Dan dikatakan, saya baca saja, dikatakan ini berlaku kerana MB Negeri Sembilan, Tengku Mukris, dikatakan Tengku Mukris tidak berkenan Jalal menjadi MB Negeri Sembilan kerana dikatakan sekali lagi Jalal ni antara culprit yang menyebabkan krisis yang berlaku di Negeri Sembilan. Jalal and the gang lah. Maka dinaikkanlah Ismail. So ada orang tak puas hati. Ada pula pihak mengatakan bukan sebab Jalal ni culprit ataupun penyebab kepada kerosakan di Negeri Sembilan, krisis Negeri Sembilan tu, tetapi disebabkan oleh campur tangan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi tak nak Jalal. Zahid Hamidi nak orang lain selain daripada Jalal sebab Jalal bukan orang dia. Maka dinaikkan Ismail. So macam-macam spekulasi lah. Okay. Tetapi sehingga kan ada di-share pada saya juga yang kerusi-kerusi kosong. Antaranya Lenggeng. So akhirnya Adun Lenggeng memberi penjelasan pada hari ini. Dia kata Adun Lenggeng nafi tidak hadir istiadat angkat sumpah MB, tegas bagi sokongan penuh kepada Ismail. Adun Lenggeng Datuk Muhammad Hasna menafikan dakwaan bahawa beliau tidak hadir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah di istana pada Ahad. Menurutnya laporan sebuah akhbar yang menyatakan beliau tidak hadir boleh mengundang perspektif negatif. Saya ada hadir tadi pada majlis angkat sumpah, katanya. Muhammad Hasna berkata beliau menerima notis jemputan pukul 1 pagi menerusi aplikasi WhatsApp yang dihantar oleh Datuk Bandar. Beliau berpendapat mungkin ada adun yang tidak hadir kerana tidak perasan pesanan tersebut selain sudah penat. Mungkin dia terlajak tidur ke apa kan. Bila keluar cerita macam tu seperti memberi tanggapan, kami tidak memberi sokongan kepada Menteri Besar baru. Okey, tak apalah. Okeylah. Kita bagi reasonable doubt lah, kita bagi keraguan lah, kita bagi alasan lah, mungkin lah mereka penat, mereka tak perasan ke, so dia tak hadir. Tapi whatever it is, Ismail telah diangkat menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan, menggantikan Tok Min selama 2 penggal. Tapi yang menariknya tuan-tuan adalah apa orang kata, adakah, yalah, semalam ura-ura perbincangan juga kami kan. Adakah, sebab saya tahu ada perbincangan di antara PH nak bersama juga dengan Barisan Nasional. PH nak bersama dengan Barisan Nasional. PH nak ada tengah hari ke petang macam tu lah, sebelum keluar keputusan ada perbincangan PH dengan Barisan Nasional untuk bergabung, instead of PH, BN bergabung dengan Perikatan Nasional. So far sebab kalau diikutkan BN hanya mendapat 10 kerusi. Short one lah. 18 kerusi. 10 pula. 18 kerusi short one untuk menjadi kerajaan negeri. So, kalau dia nak stabil sebenarnya dengan PH lah kan. Tetapi, nampak gayanya tidak ada lagi ura-ura untuk, BN bergabung dengan Pakatan Harapan. Sebaliknya, mereka memilih untuk bergabung dengan Perikatan Nasional. Okay. So, that's that lah. So, akhirnya hari ini kerajaan terbentuk. So, kalau sekiranya, say lah, ini for the sake of argument kan. Tak stabil lah, tak stabil. BN on its own tidak berjaya membentuk kerajaan dengan jumlah majoriti 19, tak cukup. Dia hanya ada 18 saja. Katakanlah BN tarik diri suatu hari nanti, maka kerajaan boleh tumbang tak? Boleh, kecuali kalau PH tiba-tiba datang menyelamatkan keadaan. Okay? Kalau nak menyelamatkan keadaan, bolehlah. Tapi nampak gayanya BN sendiri pun tidaklah selamat sangat kerana dia hanya ada 18. Nak majoriti dia kena ada 19. Dia kena ada 19 kerusi. Okay? Bang, dah ikut parti bersama ke? Bebek bunyi tanya. Kau ni, bebek ni kau bawa keluar gua Kau bawa keluar gua 18 dah banyak lah tu. 18 tak majoriti. John, engkau ni pandai matematik ke tidak? Tinggal satu, tetap tinggal satu. 18 tidak boleh membentuk kerajaan sebenarnya. 19 yang membentuk kerajaan. So, dia tidak ada majoriti. Tetapi dia paling banyak lah di kalangan orang yang tak ada majoriti. Itu dia panggil minority government.
maka dia kena bergabung dengan salah satu. So sekarang dia memilih dia gabung dengan Perikatan Nasional. Jadi jangan kutuk sangatlah PH tu. Sebab PN boleh ugut untuk tarik sokongan. Kan? Okey Okey, boleh. Sebab kalau sekiranya PH tarik sokongan, katakanlah PH gabung dengan PH tiba-tiba bergabung dengan Perikatan Nasional. Dia jadi 50-50 total, 18 dengan 18. Tak ada majoriti. So kalau 18 dengan 18 apa jadi is? Hang government. Terpulang kepada yang di-Pertuan pula lah. Yang di-Pertuan kena bagi perintah lah siapa jadi menteri besar. Ambil kau. Kan? Tapi yalah BN boleh jadi menteri besar tapi ujung-ujung kena bubar balik. So still tak stable sebenarnya Negeri Sembilan ni. Still tidak stable. Baik. So akhirnya Melaka juga telah menyatakan hasrat pada hari ini untuk bertanding. Mungkin Melaka juga mengatakan minat untuk bertanding. Dia kata kalau sekiranya Negeri Sembilan pun dah menang, apalah salah Melaka mengambil peluang. Dan kenyataan daripada Raup hari ini juga adalah beliau tidak ada masalah untuk bergabung dengan mana-mana, terbuka untuk bergabung. Maknanya dia terbuka untuk bergabung. Erti kata Melaka mungkin orang kata ialah Melaka mungkin nak bergabung dengan parti yang lain. Sebab kalau kita tengok dekat Melaka sebelum ini, Barisan Nasional mendapat 21 kerusi daripada 28 kerusi. Pakatan Harapan mendapat 5 dan Perikatan Nasional mendapat 2. So Barisan Nasional selesa tanpa perlu bergabung dengan sesiapa lah. Okay. So di negeri Melaka berbanding Negeri Sembilan, Negeri Melaka ni sebenarnya keadaan selesa tanpa bergabung dengan sesiapa, iaitu 21 daripada 28 kerusi berbanding dengan Negeri Sembilan lah. Dan daripada Pakatan Harapan 5 kerusi tersebut, 4 daripada DAP, 1 daripada Amanah. Tidak ada kerusi PKR. Saya ingat lagi pada masa itu bagaimana Samsul Iskandar nak bertanding, dia kepala ruyup semua. Tuan-tuan. Sama, Negeri Sembilan ni sama. Negeri Sembilan berapa PKR is? Tinggal 1. Negeri Sembilan PKR tinggal 1. Melayu semua habis. Okay. Di Melaka nanti kita akan tengok 4 kerusi DAP tu Dun Bandar Hilir, Kota Laksmana, Air Keroh dan Kesidang, dan Amanah adalah Dun Bukit Katil. PKR 0 kerusi. So apakah keputusannya? Bagaimanakah akan berlaku? Saya meramalkan tak lagi jauh lah. Maknanya tak lagi jauh daripada keputusan Negeri Sembilan lah. Dan Melaka boleh dapat mungkin majoriti, tapi selesa atau tidak itu another persoalan. Tapi bersama akan bertanding ke tidak? Ya tuan-tuan, #bersama akan bertanding. Okey, siapa nak join saya di bawah bersama bawah Iswardi, scan QR berikut. Atau dekat YouTube dan juga Facebook saya ada letakkan link, boleh klik sekarang. Saya boleh tengok tuan-tuan siapa yang register jadi ahli, saya boleh nampak. Okey, terus register lengkapkan, insya-Allah kita akan boleh lihat sudah ada 6 orang yang mendaftar sekarang ni. Come on tuan-tuan. Come on, ada sudah 6 yang mendaftar. Belum lengkap lagi. Come on. Siapa yang belum mendaftar, daftarlah segera. Okay. Alright, so kita terima kasih. 4.3K. Oh, ramai yang menonton dekat TikTok. Dan 2.895K di YouTube dan juga Facebook kita. Okay, so apa seterusnya selepas ini? What happened next? Ada yang tanya kan, Iswardi keluar PKR bukan kena pecat. Ya betul, saya tidak dipecat daripada PKR, saya keluar PKR. Thank you yang mana tulis tu kan. Saya tidak pernah dipecat daripada PKR, saya pernah digantung, saya tidak dipecat, saya keluar PKR sebelum penubuhan bersama lagi. Kan? Okay, ura-ura Dun Selangor pula is betul ke? Isyam Ramli tanya. Ya. Okey tuan-tuan, bukan kerana PRN. Okey. Dia kenyataan daripada Amiruddin bukan melibatkan PRN Negeri Selangor, dia melibatkan PRK Negeri Selangor. Okey, pilihan raya kecil. Menteri Besar Amiruddin mengesahkan kerajaan negeri menerima maklumat kemungkinan berlakunya pilihan raya kecil di Selangor, namun perkara itu menunggu daripada pengumuman Dewan. Beliau berkata semakan sedang dilakukan bersama penasihat undang-undang. Dia kata,
Menurutnya, Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor dijangka memaklumkan perkara itu pada hari pertama persidangan pada 3 Ogos ini. Ya, kita ada menerima sedikit maklumat mengenai perkara tersebut. Saya sedang menyemak, katanya. Beliau berkata demikian ketika menemui menghadiri program Kuala Pilah. Okey. Sebab dia melibatkan kehilangan kelayakan seorang adun. Saya pun tak pasti adun mana ni. Saya baca ni. Terdahulu, Malaysia Gazette melaporkan kemungkinan berlakunya PRK berdasarkan maklumat bersumber yang mendakwa seorang adun negeri itu telah hilang kelayakan susulan status kebangkrapan dan perkara berkenaan difahamkan telah dimaklumkan kepada Speaker. So, ada satu adun yang telah dianggap bankrupt. So, saya tak pasti adun mana yang dianggap bankrupt. Kan, saya try tanya dululah adun mana yang dianggap bankrupt tu. Kan. So, kalau dia ada, saya akan beritahulah. So, ada kemungkinan tidak adun... identitinya belum dimaklumkan, tetapi dimaklumkan bahawa ada seorang adun di Selangor yang telah bankrupt. Jadi PRK berkemungkinan berdasarkan kepada keputusan Speaker lah. Speaker akan menentukan. Bukan PRN, bukan pilihan raya negeri, tetapi pilihan raya kecil. Terima kasih 65 orang yang share. Tolong share lagi tuan-tuan. Dekat TikTok 65 orang baru share ni. Okey, so adakah negeri Selangor ni, saya kata kalau sekiranya nak ride on, nak selamat riding on RCI ni, Anwar kena bubar parlimen seberapa segera yang mungkin. Kalau tidak, isu RCI ni dia akan jadi layu lah, dia akan jadi lesu. Orang tak minat, dia kata. Dun Selat Kelang. Okey. Bukan MP, adun. So, kalau sekiranya Anwar nak ride on RCI, maka dia kena kena bubarkan parlimen secepat mungkin. Baik. So, RCI ni ada carry weight ke Is? Saya kata semalam kan, bahawa RCI ni tak boleh carry weight kerana beberapa faktor. Pertama, kerana Anwar dilihat sebagai gunakan RCI ni untuk nak last minute swing. Itu pertama. Kedua, RCI ni siap pada Ogos 2022. Maknanya telah pun disiapkan pada Ogos 2022, dibentangkan kepada kabinet secara teks pada 2023, awal 2023, tetapi tidak pernah dibentangkan sehinggalah 2026. So di situ rakyat melihat, tapi kenapa kau peram lama sangat? Ialah RCI ni tidak ada kuasa untuk nak menangkap, tidak ada kuasa untuk menyiasat. Dia inquiry. Sepatutnya bab kata di dalam RCI tersebut, inquiry itu hendaklah dilakukan secepat mungkin pada waktu itulah. Pada waktu kejadian tersebut, maknanya siap saja RCI. Okey, ada orang kata tapi RCI itu siap pada zaman Ismail Sabri. Dia yang peram. Ya. Tapi bila naik kerajaan pada September, Anwar Ibrahim pada September 2022, RCI itu ada pada tangan dia. Kenapa? Rafizi sendiri cerita, benda itu ditunjukkan kepada kabinet, termasuk Rafizi pada 2023. So bermakna ada pada waktu itu. Kenapa tindakan tidak diambil pada waktu tersebut? Kerana apa? Mereka melihat, sebab kau kawan dengan UMNO. Cerita tu semua berkenaan dengan Barisan Nasional UMNO yang sakau. Kau cerita sakau, tapi kau tak buat tindakan. Kau tak gesa polis kat SPRM ke masuk dan sebagainya. Mana? Satu lagi ada orang kata, tapi kalau ikutkan bahawa Azam Baki telah melepaskan berdasarkan surat, Aziz Rahim terlibat dengan mana-mana skandal di dalam tabung haji pada tahun 2021. Kita kena ingat, itu daripada siasatan SPRM, kalaupun dia menyiasat lah kan. Tetapi ada RCI bermakna kena buat siasatan balik. Kerana RCI mungkin ada dapatan lain. So Is dah buat, dah dilepaskan, kalau betul. Dah dilepaskan oleh Azam Baki, boleh ke buat siasatan balik? Boleh. Kerana dia dilepaskan, bukan dilepaskan, maknanya Azam Baki tak nak meneruskan siasatan. Azam Baki tidak ada kuasa membebaskan seseorang daripada siasatan. Yang ada kuasa adalah hakim. Yang bagi DAA, discharge not amounting to acquittal, atau discharge amounting to acquittal tu dilepas, dibebas tu adalah pada hakim. Menerus atau tidak meneruskan pendakwaan itu adalah AG, Attorney General. Tapi kena dakwa dahulu. Dakwaan pun tidak berlaku tuan-tuan. Jadi boleh tak siasatan dilakukan sekali lagi? Jawapannya boleh. Jadi bila dia, contohnya tuan-tuan, bila hari Rabu Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, saya akan dedahkan RCI pada Rabu ini. Orang excited.
Excited orang ni. Wah, okey. RCI ni akan didedahkan. RCI akan didedahkan. Baik. Kita nak RCI didedahkan segera. Tiba-tiba masuk hari Rabu, dia kata, dah bincang, dah setuju, dah dedah. Kita pun, okey. Mana RCI-nya? Malam tu baru keluar. Keluarlah. So, bila malam keluar, orang tertanya-tanya. Yelah, ini RCI dia. Apa makna RCI ni? Saya percaya 97% orang yang duk sibuk RCI ni tak baca pun RCI. 3% yang daripada 3% tu, lebih 90% tak faham pun RCI tu apa. RCI tu berkenaan dengan apa? Apa dia cakap dalam ni? Apa makna aset? Apa makna liability? Apa makna revenue, aset yang ditangguh? Apa makna result negatif? Result tu apa? Apa maksud undang-undang ini? Oh, diorang terima diorang terima bonus berjuta. Oh, tak patut. Betul ke tak patut? So, benda macam tu tak ramai orang baca dan orang faham, tuan-tuan. Walaupun yang baca tu tak ramai, lagi tak ramai yang baca tak faham. Sepatutnya. Anwar dia kata macam ni, kalau saya jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Baiklah. Ini adalah RCI yang dibentangkan dan kita mendapati daripada RCI ini, tabung haji telah kerugian puluhan bilion ringgit dan terpaksa menanggung hutang 10 bilion ringgit. Daripada RCI ini, dia telah rekomendasikan 10 perkara. 1, 2, 3, 4, 5, 10. So, 10 perkara ini saya telah mengarahkan pihak SPRM dan pihak polis bahagian commercial crime untuk melakukan siasatan kepada semua yang disebut di dalam RCI ini, terutama mereka yang pernah berkhidmat sebagai ahli lembaga pengarah di dalam tabung haji, sama ada daripada UMNO atau bukan UMNO. Mulakan macam tu. Tapi dia sebutlah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dia sebut. Nama satu-satu. Sebutlah. Ini kaum umum RCI, lepas tu suruh kita baca. 97% tahu RCI, tak baca. 3% yang baca, majoriti 90 lebih peratus tak faham pun. Sampai itu sebab itu bila Akmal Saleh tanya, mana sakaunya? Ramai yang kata, mana sakaunya? Sebab tak faham. Baca tapi tak faham. Kan? Baca tapi tak faham. Itulah masalah. Jadi, adakah RCI itu akan memberi impact? No lah. Bagi saya, no. Tapi bagi Anwar Ibrahim, dia memberi impact. Okey, kalau you rasa memberi impact, teruskanlah. Baik, tuan-tuan. Ni saya bagi satu formula lah. Since saya lebih daripada 86 orang dah share ni. Bagaimana cara nak menewaskan naratif bangsa dan agama ni sebenarnya? Kita dah buat 2 kali, tuan-tuan. Kita pernah buat 2 kali. Pakatan Harapan pernah buat tahun 2018. Pakatan Harapan pernah buat 2020. Dan 2 kalinya dibuat oleh Rafizi Ramli. Yang lain tukar sambut je. Yang tukar sembang-sembang ni tukar sambut je. Apa dia cara mengalahkan naratif bangsa dan agama dia, tuan-tuan? Ialah naratif sakau. Anwar Ibrahim sebut betul lah. Betul lah, sakau tu betul. Tapi jangan sekadar sakau. Sekadar sebut. So, bila sekadar sebut, dia macam tembak peluru. Pistol tu, senapang tu bunyi kuat. Boom! Tapi, tak ada peluru. Atau peluru kapur. Tak little. Cuba tengok macam mana Rafizi ulas tentang sakau, tuan-tuan. Dia akan sebutkan contoh tahun 2018, 1MDB, SRC, orang kata GST. Dia akan sebut tentang tabung haji. Dia sebut tentang Mongolia dan sebagainya. Dia sebut satu persatu. Inch by inch, data by data, percentage by percentage, siapa, bagaimana, berapa peratus, dia sebut detail. Tuan-tuan tengok pada tahun 2022, bagaimana dia sebut tentang LCS, bagaimana dia sebut tentang Sapura, Kencana, bagaimana dia sebut tentang isu Azam Baki pada waktu itu. Satu persatu, dia ulas, detail. Kita yang bodoh, yang tak faham account, tak faham undang-undang ni pun, faham apa yang dia cakap. Itu cara yang betul. Tuan-tuan, namakan pada saya siapa yang boleh buat benda tu kat dalam PKR sekarang. You name me, tulis dekat komen. Siapa di dalam PKR sekarang yang boleh ulas macam tu? Tell me. Anwar Ibrahim, pernah dengar dia ulas macam tu tak? Kan? Pernah dengar Anwar Ibrahim ulas macam tu? Tak pernah kan? Pernah dengar? Tak pernah kan? Kenapa? Why? Simple reason, sebab dia tak tahu. That is why. Tak apalah, Anwar Ibrahim tu dia nak jadi pemidato, teruskan. Tapi bukan semua dia pandai. Masalahnya bila ada Hang Nadim yang pandai, ramai yang jealous.
Saifuddin jealous, Ramanan jealous, Nurul Izzah jealous. Siapa lagi? Fuziah jealous. Kan? Zafrul. Pernah tuan-tuan dengar Zafrul ulas apa-apa tak tentang RCI? Zafrul ni katanya paling hebat dalam akaun. Ada tak tuan-tuan dengar dia ulas tentang RCI detail, by detail macam Rafizi buat? Tuan-tuan tahu tak dalam RCI tu dia ada sebut tau. Dan Rafizi dah sebut, saya ulang balik. Tahu tak dia sebut apa? Dia kata tabung haji. Tuan-tuan sepatutnya bila simpan duit di dalam tabung haji, dalam mana-mana simpanan, tuan-tuan kena bayar zakat, betul? Untung tu kena bayar zakat. Tabung haji kata dia akan bayar zakat on your behalf. Dia akan bayar zakat on your behalf. Simpanan tu kena bayar zakat on your behalf. Tabung haji menurut RCI tidak pernah bayar zakat tersebut. Menurut RCI dalam tempoh siasatan tu lah. Zakat tuan-tuan, tabung haji tuan-tuan yang tuan-tuan simpan daripada tempoh itu tak pernah dibayar zakat. Tuan-tuan rasa apa? Oh, kalau babi bukan main korang melenting Kalau bab babi melenting macam nak kiamat dunia. Tapi rasuah tabung haji tak bayar zakat, oh korang krik demi Islam, demi bangsa, tak apa. Kan? Tak apa. Korang ni Islam, tak apa. Ini semua benda kecil. So, adakah PKR saya boleh bagi ramalan macam ni lah tuan-tuan. Zaman 2018, bila Rafizi diketepikan, dia banyak kes dan sebagainya, tak nak dengar cakap dia, banyak benda sepatutnya dia buat tak buat. Dia mengambil keputusan untuk bercuti. Termasuklah Wan Botak, askar botak tu kan, dia kutuk Rafizi lah masa tu, pemilihan Parti 22 kan. Bercuti lah. Saya ingat dekat TikTok, dekat live macam ni lah, tentang masa saya live macam ni. Masa saya live macam ni kan, ramai yang tulis, sepujuk, tak ingat lagi tahun lepas kekalahan Melaka, lepas kalah Johor. Kalah Melaka dan kalah Johor. Ramai yang tulis, sepujuklah Rafizi, sepujuklah Rafizi. Siapa di antara tuan-tuan yang tulis? Cuba tulis komen. Siapa di antara tuan-tuan yang ada tulis pujuklah Rafizi? Siapa? Tolong komen. Tak, masa itu ramai yang kata kat saya, pujuklah Rafizi. Saya kata jalah. Apalah kau ni. Kan? PH ada ke narrator yang boleh ulat RCI ni kalau PMX bubar parlimen? Tak ada. Saya dah sebut tadi kan. So ramai pujuk. So pada tahun tu 2019, kita pun ceritanya adalah bawalah tahun 2020-2021 pujuk Rafizi 22, Rafizi pun kembali. Pintius kata saya pujuk Rafizi kembali. Jadi masa itu dengan pemilihan parti, tengah pemilihan parti ni, balik Rafizi berkempen. Saya bawa tim Rafizi pada masa itu. Kempen. Dalam pemilihan parti, Wan Botak pergi tembak dia, kata dia mengajuk sebagainya. Dia tak peduli, dia pergi tolong parti, menang. Cerita LCS, cerita Sapura, sampai dia kena saman sekali lagi. Tuan-tuan ingat cerita LCS tak? Siapa yang bawa cerita LCS tu? Siapa yang bawa cerita Sapura tu? Siapa yang bawa cerita Azam Baki? Kita akan tangkap Azam Baki. Menang 20-22 tuan-tuan. Kalah Sabah, kalah Melaka, kalah Sarawak, kalah Johor. Masuk pilihan raya dekat Melaka, PKR dapat 0, BN dapat 21. Parlimen, 6 Parlimen Melaka, BN dapat 0 tuan-tuan. Bayangkan macam mana kita nak kalahkan naratif bangsa dan agama ni. Kita cerita tentang sakau. Yang detail, yang betul, yang sebenarnya. Itu cara dia. Sekarang siapa yang boleh cerita? Siapa boleh cerita? Come on. Ceplos nak cerita. Ceplos nak cerita. Dia tahu tak apa beza di antara cash flow, apa beza di antara income statement, apa beza di antara balance sheet, apa beza di antara tiga tu. Macam mana nak kira net present value dan sebagainya, macam mana nak kira nilai-nilai di dalam gearing ratio dan sebagainya di dalam tu, dia orang tahu ke? Saya tak claim lah saya tahu tuan-tuan, tapi saya taklah sebangang itu mengatakan saya tak tahu. Kan saya kata diploma dan juga SPM saya ambil accounting. Saya ambil accounting and finance. Tapi diploma lah basic, tapi kurang-kurang tak adalah, tak tahu langsung. Basic tu adalah. Kan, yang lebih handal of course Rafizi lah, dia chartered accountant. Dia auditor, memang kepakaran dia, memang bidang dia. Saya undang-undang. Dia account dan engineering. So layaklah kami nak bercerita bab ni.
So, tuan-tuan, lepas ni tak apa. So, bila orang kata bersama ni macam ni, tak apalah, relax. Saya kata sabar. Semua benda ni kita tanam durian. Hari ni kita letak benih. Takkan esok dah jadi pokok durian. Sabarlah. Tapi kita nak kena semai, kita nak kena jaga, kita nak kena latih, kita nak kena letak environment yang betul, kita kena test di dalam ujian pilihan raya dan sebagainya. Di situ nanti kita akan berkembang, insya-Allah. So perlu support tuan-tuan lah. Perlu support tuan-tuan. So sekarang join saya di bawah bersama ni tuan-tuan. So far saya tengok ada 6 dah daftar. 6 dah daftar, mungkin esok akan bertambah lagi. Daftar lagi. So bolehkah PKR ni berkembang lepas ini? Dah tak boleh dah. It's a gone case. The only way. Okay, saya bagi jalan kepada Ceplos, bagi tahu dengan bos korang. The only way PKR boleh survive sekarang ini, serahkan PKR kepada Amiruddin, bukan Amin. Menteri Besar Selangor. That's the only way. Anwar kena step down jadi presiden PKR, Amir kena naik jadi presiden PKR. Bukan Izzah tak boleh. Izzah tak boleh tuan-tuan. Gagal dia tu. Bukan sebab saya benci Izzah ke apa, tak ada kena mengena. Saya tak ada rasa kebencian pun pada Izzah ni. Tapi bagi saya Izzah tak layak. Dia tidak ada kelayakan untuk jadi pemimpin pun. Dia tidak ada kemampuan dan kelayakan untuk nak jadi pemimpin tuan-tuan. Dia tidak ada kelayakan dan kemampuan itu. For me, she doesn't have that. Dia tak ada, the calling tu tak ada. So the best person yang ada di dalam PKR sekarang ni, the best person adalah Amiruddin. Okay, saya bagi beberapa ramalan lagi Okay, tuan-tuan sedia Alright. Okay, lebih 100 orang dah share di TikTok. Yang pertama, Bersatu akan keluar daripada Perikatan Nasional. Bersatu akan bergabung dengan Pakatan Harapan. Bersatu sama ada masuk Pakatan Harapan atau bergabung macam tu, maksudnya secara political pact saja. Bersatu akan bersama dengan PKR dengan syarat Amir menjadi presiden PKR, Azmin menjadi presiden Bersatu. Maka bersatulah mereka menjadi satu ketumbukan baru. Baru PKR ada peluang untuk fight balik. Ni percayalah. Sebab tuan-tuan, di Selangor pun tak selamat tau. I'm telling you the truth. Selangor pun tak selamat. Di Selangor pun berkemungkinan isu isu di Selangor ni tak payah main bangsa dan agama. Isu di Selangor, dia main sakau je. Sakau Menteri Besar Amir tu. Korang ingat dia orang tak ada modal-modal? Dia orang nak gunakan untuk Amir ni. Terbalik pula tuan-tuan lepas ni. Amir tu akan kena. Bukan saya kata Amir tu sakau, tak. Benda tu dia boleh cipta lah. Kan? Okay. Alright. Jadi itulah tuan-tuan. InsyaAllah. So jangan lupa kalau saya rasa way forward lah kan. Macam-macam lah. Dia nak main isu pipe gas lah, isu BABI lah, babi lah, apa macam-macam lah. Itu isu-isu nanti akan keluar lah, percayalah tuan-tuan. Kan? Dan BN, bolehkah BN dan PN? Ni saya nak cerita lah tu lagi. BN lepas ni akan menguasai list. Habislah negara kita. Dia macam ni lah tuan-tuan. Kadang-kadang sebelum hero tu kena keluar, bersama ni kan. Sebelum hero kena keluar tuan-tuan. Dia kena tunjukkanlah yang lawan kita tu betul-betul jahat. So PAS dan BN dia akan jadi kerajaan lepas ni. Tanya. Dia akan jadi kerajaan. Tapi percayalah tuan-tuan, saya bagi 3 tahun 2 tahun lah. 3 tahun lah maksimum, 2 tahun 3 tahun. Lepas tu semua akan kelabu mata, terutama orang PAS. Mereka pun akan terlibat directly or indirectly dengan sakau tersebut. Masa itulah kita akan buka cerita lah nanti kan. Sabarlah. Kan. Kan. So dia takkan dapat tahan. Dia pernah berlaku. Dia orang tak tahan tuan-tuan. Dia tak tahan. Tapi lepas ni kita tengok, takkanlah orang PAS nak buat macam tu. Yelah tuan-tuan. Tengoklah nanti. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting bersama akan tetap lawan. Assalamualaikum.